warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Dengan itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Azhara Kalisha binti Mama Afizi dan berusia 10 tahun. Saya merupakan anak didik SD Pusat Dumon, Terengganu. Kod sekolah saya PBA 1003. Pada masa lapang, saya sangat gemar membaca buku cerita. Dalam video ini, saya sangat teruja untuk berkongsi sebuah buku yang pernah saya baca dan sangat saya sukai, yang berjudul Cerita Sahabat Rimbaku, Sang Kancil. Buku ini merupakan cerita rakyat Melayu yang terkenal dan telah diwarisi sejak turun-temurun. Walaupun penulis asalnya tidak diketahui, namun cerita ini telah ditulis semula agar terus kekal dalam jiwa masyarakat. Buku ini dicetak semula pada tahun 2016 dan mengandungi 100 halaman bercetak. Saya memilih buku ini kerana isi ceritanya sangat menarik yang syarat dengan pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan seharian, terutama kepada golongan murid sekolah rendah seperti kita. Buku ini diterbitkan oleh Educate Distributors Sendirian Berhad. Ayo bersama saya, kita mengamati dan mendalami buku ini lebih dekat lagi. Buku ini mengisahkan tentang sang kancil, seekor haiwan yang kecil tetapi sangat bijak dan pintar menggunakan akal fikirannya. Pada suatu hari, sang kancil ingin menyeberangi sebatang sungai yang lebar. Namun begitu, sungai itu dipenuhi dengan buaya-buaya yang ganas dan sentiasa menunggu mangsa. Dalam keadaan berbahaya itu, sang kancil tidak panik. Sebaliknya, dia menggunakan kebijaksanaannya untuk menyelesaikan masalah. Sang kancil pun telah mendapat satu idea yang bijak. Dia memberitahu sang buaya bahawa dia telah diutuskan oleh raja untuk mengira jumlah buaya yang ada di sungai itu kerana raja ingin memberikan makanan kepada mereka. Mendengar kata-kata tersebut, buaya-buaya pun berasa sangat gembira dan segera berbaris ke tebing sungai. Tanpa membuang masa, sang kancil pun melompat dari satu buaya ke satu buaya sambil berpura-pura mengira. Dengan cara itu, sang kancil pun berjaya menyeberangi sungai tersebut dengan selamat. Setelah sampai ke seberang, sang kancil pun ketawa dan memberitahu sang buaya bahawa dia hanya memperdayakan mereka. Buaya-buaya pun berasa sangat marah, tetapi semuanya sudah terlambat. Daripada kisah ini, terdapat pelbagai pengajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Antaranya, kita hendaklah menggunakan akal fikiran dengan bijak dalam menghadapi cabaran hidup dan menggunakan kebijaksanaan untuk mencari jalan penyelesaian. Kita juga jangan mudah mempercayai kata-kata orang tanpa berfikir. Oleh itu, kita juga sentiasa berhati-hati dan berfikir secara rasional sebelum membuat keputusan. Daripada bacaan buku ini, ia memberi kesan dan inspirasi kepada diri saya untuk menjadi seorang yang bijak dalam membuat keputusan. Saya menjadi lebih yakin bahawa setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Nilai-nilai murni seperti kebijaksanaan, keberanian, keyakinan diri dan sikap hati-hati juga dapat dipupuk melalui pembacaan kisah ini. Bahasa yang digunakan juga mudah difahami dan menjadikannya sesuai untuk pelajar sekolah rendah seperti kita. Tambahan pula, buku ini padat dengan ilustrasi yang menarik dan berwarna-warni, menjadikannya dapat memupuk minat membaca dalam kalangan kanak-kanak. Apabila kita suka membaca, kita memperoleh lebih banyak ilmu dan pengetahuan. Sebagai penutup bicara, saya ingin menyeru kepada diri saya dan rakan-rakan semua agar menjadikan membaca amalan harian. Ingatlah, membaca jabatan ilmu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.